lagi. Besok hari ini pula, hari ini kita meeting besok ni. Besok kita akan start terus Location kita kat mana Salimah? Taman Dayung. Taman Dayung kan? Taman Dayung. Rumah depan. Rumah berapa hari ya? 5 hari. Address ya. Bagi location share semua ya. Okey. Tidak nanti korang kena ambil. 5 hari ya. 5 hari kan? 5 hari. Nanti berkampung terus kat sana Straight bawa ke atau keluar balik? Ada keluar balik. Satu hari. Tak boleh satu hari. Oh, 27 masuk 28 nampak aku baca sekarang. Assalamualaikum, saya Muhammad Rizal bin Maudin, pengarah untuk cerita Rotan. Cerita Rotan Opah mengisahkan kekeluargaan yang mana yatim ayah kepada 3 orang anak, 2 orang lelaki, seorang wanita. Yatim ni kehilangan isteri dah 5 tahun lepas dan anak-anak dia pun dah membesar, yang itu Alung dah 20 lebih sama dengan Angah. Adik last kali bongsu ialah STKM. Okay. Dalam membesarkan yatim dan membesarkan anak-anak ini sebenarnya satu cabaran bila anak-anak dewasa, masing-masing ada perangai masing-masing, yang mana seorang bapa tu tak boleh jadi mak. Kalau seorang mak boleh jadi bapa, tapi seorang bapa kerana jadi mak tu susah. Assalamualaikum, saya Arash Muhammad. Saya memegang watak sebagai yatim di dalam drama Rotan Opah. Okey, watak saya ni single father yang dah kematian isteri dan mempunyai 3 anak, 2 lelaki, 1 perempuan. Yang pertama yang sulung tu lelaki, yang Alung, Angah pula perempuan dan adik lelaki. Hai, Assalamualaikum, saya Mak Syami. Saya memegang watak sebagai Alung, yang mana Alung ni merupakan anak sulung kepada 3 beradik. Jadi watak Alung ni, dia seorang abang sulung yang suka merempit, suka motor. Tapi dia ni bukan yang merempit tegar ke ataupun merempit yang biasa kita tengok tu kan. Dia hanya merempit sebagai hobi dan suka-suka syok-syoknya sebab dia minat motor. Hai semua, saya Erisa memegang watak sebagai Diana, iaitu salah seorang daripada cucu opah. Watak Diana ni sebenarnya dia seorang yang orang kata
liar jugalah. Dia suka pada lelaki yang lebih tua daripada dia. Dia tak kisahlah lelaki mana-mana sekalipun, kalau boleh nak bercinta terus. Ayah. Ayah handsome hari ni. Ayah yang paling Angah sayang. Ayah yang paling baik hati di dunia alam semesta ini, Ayah. Ya, kalau puji-puji ni mesti nak something kan? Nak apa ni? Nak pakai duit berapa? Soalan dia bukan berapa. Berapa tu kemudian, sekarang ni nak ke mana? Kenapa? Angah ada cerita sedih, ya. Ceritanya begini. Kawan-kawan Angah semua pergi bercuti healing-healing dekat pulau perhentian. Jadi bahagian sedihnya, kalau Angah tak ada. Jadi Angah kena pergi sekali. Boleh kan, Ayah? Assalamualaikum, nama saya Amir Mirza. Saya membawa watak Haiman dalam Rotan Upah. Hari ni scene Haiman si tangan panjang. Tangan panjang apa ni? Merah-merah menyala ni. Ui, dah rasa memang sedap. Betul lah, Haiman ni memang suka buah Pak Mate. Okey, karakter Haiman ni dia seorang yang nakal. Kenapa dia nakal? Sebab dia suka mencuri. Dia suka mencuri buah Pak Mate. Itu salah satu karakter yang salah satu karakteristik yang membuatkan Haiman ni nakal. Ayah! Ayah! Hei! Hei! Katu! Family lah. Family bagaimana seorang ayah yang terpaksa mengikut tanggungjawab menjaga rumah tangga, menjaga anak-anak, mendidik dan membesarkan mereka. Sebagai ayah dan juga sebagai mak, ibu kepada mereka. Watak yatim ni kerja offshore. Kalau kerja offshore ni memang selalu tak dekat rumah. Kadang-kadang 2 minggu offshore, seminggu, 2 minggu dekat darat. So masa nak bersama dengan anak-anak tu kurang, sangat kurang. Astaghfirullahalazim. Apa sipah ni? Along? Adik, bangun adik. Pergi kelas. Along, bangun Along. Along? Apa sipah ni? Tak pergi kelas ke? Apa ni? Ya, dah siang ya? Ya, dah siang dah. Kenapa tak pergi kelas Mandarin lagi? Aduh, tak ada orang kejut lah ya. Aku berapa dah ni dah? Remaja adalah nakal-nakal dia sikit kan. Silapnya ayah dia ni dalam membesarkan anak-anak semasa ibu dia dan meninggal ni, diorang ni dimanjakan dengan kemewahan. Apa saja anak-anak Along nak bagi, nak modify motor bagi, si Angah nak beli barang makeup lah, itu semua sekali bagi duit. Si adik pula nak laptop lah, nak itulah ni bagi tu. So nak duit bagi, nak duit bagi. Kau bangun. Ayah! Ayah dah balik! Ayah balik! Ayah dah balik! Ayah! Kenapa semua ni muka tak mandi ni? Ayah ni relax lah, ajak kita orang mandi lah. Ayah, nak duit? Nak pergi pekan lah hari ni. Rasa macam nak pergi minta kerja. Angah nak juga? Adik pun nak, Ayah? Kau orang ni seorang nak, semua nak. Mestilah, barulah ada kan? Lah, RM20 je. Mana cukup? Minyak motor dia berapa dah ya? Tahulah. Mana boleh ya? Foundation nak beli tu, satu je dah 80. Cuba beli rumah murah, tak boleh ke? Mana boleh? Ya. Adik pun nak duit sikit ya. Boleh ya? Ya. Itu orang dapat banyak ya, tak ada dapat 20 je ya. Ayah mana ada jadi ayah nak ada sujud ke kaki ayah kan ya. Bagilah lebih ya. Dah pergi mandi. Jom.
Jadinya tugas Along dia kena jaga adik dia sebenarnya. Tapi memandangkan adik-beradik, 3 beradik ni memang tak ada ibu daripada kecil dan dibesarkan oleh ayah dia iaitu yatim yang sangat busy. Ayah saya sangat busy. Kita orang tak ada masa pun dengan ayah kita. Kita orang tak dapat kasih sayang yang cukup dengan ayah kita. Kita dimanjakan dengan duit yang diberikan oleh yatim. So kita nak apa pun dapat. Along nak apa pun dapat. Along tengok jaga adik-adik tu tau. Alright, baik ayah. Mengikut arahan. Tapi ayah, upah. Upah apa? Upah, duit. Duit lah ayah. Kau orang ni. Loh, tak nak ni sikit. Ni baru cukup. Baru boleh beli makeup baru. Ayah, dia nak duit sikit ayah. Nak buat apa? Alah, ada lah ayah. Dia nak top up game. Kamu ni mau tak payah habis dengan game. Biru? Ayah, mana ada macam ni ya? Ada orang dapat 100. Baru adil. Malam ni Along dengan Nangah pergi surau wakil dengan ayah. Surau? Buat apa ya? Ya, tak boleh. Angah dah janji dengan Wati nak buat assignment sama-sama, tak boleh? Along pun hari ni dah janji dengan member ya nak jaga gerai dia, gerai burger. Kau orang ni macam-macam alasan tahu tak? Pergi. Kau pergi. Kosong. Okey. Bye-bye, kau sulung! Aiman ni adik bongsu kepada Along dan juga Kak Angah. Aiman ni dia suka main game. Itu je kerja dia. Sebab Aiman ni dia baru habis STPM. Jadi dia tengah nak tunggu dia punya result tu. Jadi sementara nunggu result tu katanya dia nak macam sambung belajar bahasa lain. Tetapi dia leka dengan game banyak. Jadi bila leka dengan game ni, mengaji pun tak ada, solat pun on off. Jadi semua benda affected. Sebab itulah datangnya upah untuk fix semua ni. Sampailah satu tahap diorang ni dah macam tak dengar cakap. Dia dah mula abaikan solat, mula abaikan mengaji. Sampai satu tahap bila saya ni balik kerja dah tak faham sangat tengok diorang ni. Silap dia ni dia tak marah. Dia tak pernah nak marah anak-anak ni. Cuma tegur-tegur macam tu. So budak-budak naik kepala lah budak sekarang kan. Pak. Sarangi Pak. Allah. Angah bangun. Pukul apa dah ni Angah? Bising lah, kacau lah. Korang nak apa? Ayah. Bila ayah balik? Dah pukul apa dah? Pasal tak kejutkan adik? Adik ada kelas kan? Ya, orang belajar lah. Nampak dia orang study semalam buat assignment. Assignment. Siap ke tidak? Adik! Adik mana? Dia orang pergi curi buah Pak Amir tu kenapa? Dia tak malu ke kalau orang cakap yang ayah ni tak pandai nak jaga anak? Amir tu memang tak hidup masin je lah. Adik ambil sikit je, bukannya banyak sangat pun. Sekarang ni sikit ke banyak kita tak mencuri tu? Alah, tutup TV tu. Sekejap lah. Tutup! Abang kan? Tak boleh tengok ke adik? Asal Along pula? Along elok je tadi buat lagu tau. Anak-anaknya makin teruk keadaan sebab orang tak nak dengar apa dah apa yang ayah dia orang suruh ke apa. Sampailah satu tahap diorang ni dah macam tak dengar cakap. Dia dah mula abaikan solat, mula abaikan mengaji. Dia dapat satu idea, hanya seorang je yang layak untuk didik anak-anak yatim, anak-anak dia. So cakap mak mentua dia lah, mak pada arwah isteri yatim ni, dia call, dia mak tolong jagalah, tolong didik. Di mana anak-anak ni tak tahu. So diorang ni bila opa diorang ni sampai rumah diorang surprise. Datang baru je ya. Aduh, ya, diorang tak penting lah ya. Adik punya laptop yang kecil ya. Adik punya laptop. Along ya. Adik punya laptop. Angah jaga diri.
Adik selalu main game je kau. Ini buat lah paling penting lah. Ya, tolonglah ya. Kan orang pakai buat adik main game lah ya. Tak ada je dia nak belajar ya. Iya belajar. Abang nak belajar je ya. Abang lagi penting ya. Abang sulung ya. Tolong lah ya. Sekali ya. Untuk abang ni ya. Ya, cepatlah ya. Ya, apa ni ayah diam je tolonglah. Ya, tolonglah jangan cakap abang ni ya. Ya, adik tak payah dengarlah cakap adik ni ya. Assalamualaikum. Good day, people. 3 orang adik-beradik yang lainnya, Tok Along, Angah dan juga Dik, masing-masing memberi kerjasama kepada saya, yang mana saya nak membentukkan orang punya karakter masing-masing tu. Dia dalam cerita ni, aku kan 3 anak tu kena kurang ajar dengan opah, tapi saya kena buat salah seorang tu kena ada sifat lemah lembut. Dia tak boleh jadi 3 tu jadi hantu. So 2 hantu, 1 tak. Tapi satu lagi yang tak tu pun 50-50 nak jadi hantu. 60 hantu, 40 tak. Dia macam tu lah. So kerjasama dengan orang memberi, bagus. Pelakon-pelakon baru yang nampak orang respect kat pelakon dengan senior. So that's good lah. Okay. Hai semua, jangan lupa untuk like and subscribe to this YouTube channel AIDA Production. Jangan lupa untuk saksikan Rotan Opah hanya di AIDA Production. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen apa lagi korang nak tengok dekat AIDA Production sendiri.